dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Aki, nak main layang-layang? Nak juga? Hah? Nak main layang-layang? Nanti Aki belikan. Aki pun memang nak ke kedai. Tunggu tau. Ara tunggu. Cepat balik ya, Aki. Jangan lupa layang-layang. Okey. Janji Aki, janji ya. Yelah, janji. Aki pergi dulu ya. Bye. Tak sabar ni nak main. Kiki, Aki boleh kita main layang-layang Bila Aki nak balik ni? Assalamualaikum. Aki dah balik. Aki, mana layang-layang? Alamak, Aki terlupa. Aki kena janji. Tak apalah Aki. Tu. Aris, Ara, Aki janji. Besok, pagi-pagi Aki pergi beli. Tu esok. Aki janji hari ni. Janganlah merajuk. Cucu Aki kan baik. Aki engkau memang macam tu. Selalu lupa. Dah tua. Dah tua sebab tu lupa. Mana ada. Aki nampak je tua. Tapi jiwa Aki ni muda. Singa Wan, perangai Aki ni pun ada ceritanya. Cerita? Nak dengar? Lah, apa pula saya? Awaklah cerita. Cerita apa? Alah, cerita tu. Oh, cerita tu. Nak dengar? Nak. Pada zaman dahulu. Aki,
Aki, ceritalah. Yelah. Hari ini Aki nak cerita 3 perkara tentang arnab. Musang, mana lobak aku? 2 bulan. Arnab ialah haiwan berbulu yang comel. Oh, sedapnya. Wah, ini lagi sedap. Hai monyet. Apa hal? Banyak betul manggis kau. Aku memang suka makan manggis. Sedap. Monyet, kalau tak silap aku, inilah manggis yang paling sedap dalam hutan ni. Kan? Kau nak makan semua ke? Iyalah. Ruki. Macam mana kalau aku katakan, dengan sebiji manggis ni, aku dapat gandakan. Jadi 3. Dari 3 biji jadi 9. Dari 9 jadi 27. Dari 27 jadi puluh. Untunglah kau. Aku janji, dalam masa 2 bulan, aku boleh buat kau kaya dengan manggis. Masa tu nanti, hari-hari kau boleh makan manggis. Boleh percaya ke? Tak percaya tak apa. Nanti musang. Aku nak. Tapi 2 bulan tu lama sangat. Kalau nak manggis banyak, kenalah sabar sikit. Bukan mengeluh. Bolehlah. Bagus. Yang ni kau ambil, makan. Ni semua aku punya. Kau punya? Tak. Maksud aku, dah cukup 2 bulan, kita jumpa balik di sini. Aku janji, manggis kau ni akan berganda-ganda. Ganda. Kau balik dulu. Biar aku yang uruskan. Baiklah. Aku percayakan kau. Terima kasih, musang. Janji ya? Janji. Tak sabarnya nak makan manggis. Ya!